Hey guys, Assalamualaikum. So basically, belakang tu duduk elok-elok sikit. Kita nak pergi mana? Pergi cuci kereta dengan Betul. telur. Kita nak pergi cuci kereta sebab semalam aku ada jumpa orang lah, appointment malam kat section 13 Shah Alam. Jadi aku tak berapa terror sangat area sana. Tapi tak tahulah, aku rasa mungkin burung-burung tu makan julap. Tengok, habis cermin aku penuh dengan tai burung. Jadi kita nak kena pergi cuci dulu. So sambil-sambil tu, ini adalah vlog, kita punya daily vlog yang terbaru lah, sama dengan siri-siri yang lain tu. Kenapa umur 40 kena buat konten lah, whatever apa semua. So mari kita vlog. Jom kita tengok apa jadi basuh kereta. Kereta apa ni? Kereta Myvi Yang dah buruk. Diorang panggil kereta aku ni kereta buruk. Siut betul. Jom, kita detour sekejap sebelum pergi basuh kereta ni. Dia biasa lah orang perempuan ni, kalau kau bagi tahu kau nak keluar, ada banyak je benda nak kirim. Telur lah, plastik sampah lah. Tapi ni aku nak pergi top up stok nikotin sekejap. Lock pintu ya. Okay. Kita drive. Jen. Adilah, si Rahul ni pun dah lama tak mandi. Okay guys, dah ready. Kita nak apa ni kakak? Cuci kereta. Cuci kereta. Mana kakak dah hilang? Itu dia. Dicuci lah. Potong macam nampak ni. So, sebab dah lama pun kereta ni tak cuci. Sedikit tips kalau korang jalan jauh, Dia ada lagi tu lah. ada banyak, atas pun banyak. Bird shit dia panggil. Oh shit. Kalau korang jalan jauh, kalau korang nak basuh kereta boleh. Biasalah kadang-kadang kat highway, kereta motor lah, whatever. Bising sikit, korang dengar je lah. Kau nak cuci kereta boleh, tapi tunggu lepas sehari. Jangan kau sampai je. Contoh kau nak pergi Johor, kau sampai je Johor kau terus cuci kereta. Jangan. Sebab bila panas break kau tu kena air, nanti dia senang bengkok. So jaga-jaga lah. Sedikit tips. Mungkin ramai orang tak tahu, especially golongan yang hanya tahu bawa kereta, tak jaga kereta. Jom kita layan dulu kita banyak cuci kereta ni. Ni part yang dulu aku suka lah. Bubbles. Apa ni? Snow wash. Snow White. Snow White, snow wash. Apa ni, Elsa Power. We are in the cave. We are in the cave. Kakak tak nampak? Tak nampak ke tak? Tengok dengan nombor hidung. Dia sebenarnya tak adalah nak cuci kereta sangat, tapi because of macam cakap tadi tu lah, semalam sebab parking tu kan, jadi najis-najis burung tu terlalu banyak. Lagi satu, sekejap lagi aku ada kerja lagi, nak keluar lagi kan. Kalau nanti bila dia kering, rosak pula cat. Kereta pun bukan kereta baru, kereta pun dah lama. Banyak dah bahagian-bahagian belakang tu cat yang dah rosak. So takkan nak bagi yang depan tu rosak sama. Kan? Betul? Betul. Nampak, ini pun dah masuk dah mesej ni. Jangan lupa beli barang tu, beli barang ni. Okay guys, kalau korang boleh nampak harga dia dekat situ. Tak nampak kot. So dia kata sedan RM12, MPV 15, Big 20. Big tu besar mana Big? Okay, soalan jujur. Myvi kategori apa? Sedan ke? Tapi dia bukan sedan. Dia korang komen sikit. Satu benda pasal diorang ni, kerja-pekerja ni, diorang memang terror betul upsell. Upsell tu memang terror lah. Kau datang, kau first water wax. Macam mana kakak? Macam mana?
Butter wax. Lepas tu dia slow. Kau ke depan kau cuci. Kalau kau tak nak wax. Jadi ini bang boleh tu. Boleh ni. Boleh, semua boleh. Yang paling ujung sekali tadi dia cakap aku, bang wiper boleh tukar pakai silikon. Nak tukar kat tadi tapi macam fikir next time kan, next time. Tapi diorang memang terror bhai, absent. Ada je barang dia nak jual. Cik baik kalau tak dengan kereta kau dia jual sekali nanti. Okay guys, lupalah ending dia. Tadi settle lah vlog kita hari ni. Untuk first episode tu pergi basuh kereta dia hari ni. So tunggukan untuk vlog kita yang kedua.